Hai semua, bersama saya dalam Satu Hari Satu Info. Hari ini slot saya akan bercerita mengenai cara-cara menangani stres. Stres. Adakah anda tahu stres adalah tindak balas daripada tubuh badan kita waktu kita menghadapi sesuatu, tekanan seperti emosi, fizikal dan juga mental. Saya pasti anda juga tahu keburukan bila kita stres terlalu panjang boleh menyebabkan kita susah nak tidur, kita banyak berfikir dan juga boleh menjejaskan sistem imun badan juga dan juga kesihatan mental. Jadi cara menangani stres macam mana? Yang pertama, kita boleh amalkan aromaterapi dan relaxation teknik. Di Farmasi Kaisar kami ada sediakan produk Divinus Bidara Aromaterapi Oil yang sesuai untuk anda yang mengalami masalah stres kerana dia mempunyai ekstrak daun bidara, minyak bunga matahari, habatus sauda dan juga menthol crystal. Dia boleh mengurangkan rasa sakit kepala dan boleh memberi efek ketenangan kepada anda supaya anda boleh tidur dan relax. Yang kedua, senaman ringan maupun yoga. Pergerakan badan boleh merangsang kita punya sistem tidur lebih baik kerana bila badan kita perlukan rehat apabila melakukan sesuatu aktiviti, jadi kita boleh dapat tidur yang nyenyak daripada senaman. Yang ketiga adalah amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Di Farmasi Kaisar kami mempunyai Vitaflow. Vitaflow sangat kaya dengan flaxseed oil, alpha lipoic acid dan juga K2. Dia sangat bagus untuk mengawal kolesterol, melancarkan peredaran darah di jantung dan juga untuk memberi tenaga untuk seharian anda. Jadi ia sangatlah bagus untuk orang yang ada masalah stres. Tidak susah, hanya perlu bancung satu paket dalam satu gelas air dan minum. Dia boleh cukup untuk keperluan harian anda. Yang keempat adalah dapat tidur yang cukup, at least 7 hingga ke 8 jam. Tips saya yang kelima adalah luangkan masa bersama diri sendiri dan juga keluarga tersayang kerana ia akan memberikan kita ketenangan dan juga kebahagiaan. Sebab untuk menangani stres memerlukan pendekatan yang holistik, tidak sahaja gaya hidup dan juga pengurusan emosi, maupun kita tambah dengan sokongan dari barang-barang semula jadi seperti produk yang ada di Farmasi Kaisar. Harap ia membantu anda untuk anda mencari cara yang paling sesuai untuk menangani stres anda. Hidup sihat, kekal sihat. Itu yang kita mahukan. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.